Guys, kalau korang nak senang rebus telur, nak buat telur separuh masak ataupun korang nak buat telur yang masak, korang just guna je produk ni. Memang sesuai lah. Semua dia ada 6 function. Memang sesuai untuk rebus telur, buat yogurt pun boleh guys. Cara nak guna dia senang je. First kali korang buka aje dia punya penutup, korang letak telur. Lepas tu korang isi air ikut dia punya level. Bila level dah sampai maksimum, korang dah boleh stop, korang tutup. Kemudian korang boleh on dia punya plug, dah setting lah apa yang korang nak, sama ada separuh masak ataupun telur tu siap masak. Okey, lepas korang dah tekan tu, korang tunggu. Korang tunggu dia akan bunyi macam ni kan, maksudnya dah siap. Okey, telur tu dah siap masak. Sekarang ni aku try belah tengok. Nampak? Dia masak cantik guys. Dia tidak over. Kalau over memang bahayalah. Telur ni kita tak boleh masak dia terlebih masak, bahaya. Jadi macam biasa nak dapatkan produk ni, korang boleh klik je beg yang ada dekat bawah ataupun dekat video ni ada gambar produk, korang boleh klik dan terus boleh beli. Memang senang guys kalau korang nak rebus telur.